Jom kami nak share dekat hampa satu tempat berbuka yang best. Depa ada jual juga nasi rusuk nombor 1 dekat Alostar. Mana lagi kalau bukan dekat Double H Kitchen. Kalau nak berbuka ramai-ramai, hampa boleh ambil shell out set family. Shell out dia jenis yang pedas-pedas manis tu. Ada sotong, ketam, udang, lala, semualah. Ikan bakar dia ni memang favourite lah. Set ni juga ada sayur, tom yam, sotong celup tepung. Sesuai lah kalau hampa nak makan 4 ke 5 orang macam dekat tu. Sini pun ada nasi kak wok tau. Mi wantan depa ni memang famous lah dekat Double H ni. Kalau hampa nak makan mi kari dia pun memang secukup rasa, sedap. Dekat sini pun ada makanan western yang hampa boleh order. Kalau hampa nak main lepak santai, dekat sini pun ada sangkaya, soto, ayam penyet, roti jala. Memang meriah lah makanan-makanan dekat sini kan. Ayak dia pun ada macam-macam jenis. Hampa nak yang refreshing ke coffee, semua ada. Hampa jangan risau kalau nak main makan dekat sini sebab tempat dia sangat luas. Untuk bulan puasa ni depa ada jual juga nasi rusuk lembu tau. Kalau nak jimat, hampa boleh ambil set combo ni. Dalam set ni ada ayam rusuk lembu yang besar dengan 2 nasi. Memang berbaloi, boleh makan ramai weh. So tunggu apa lagi, pakat-pakat pi tau. Hampa jangan lupa singgah.